Hey Meta, take a photo. Hari ini kita nak review satu spek yang sangat moden dan menjadi keinginan, impian hampir ke semua orang, menjadi pahalang sebabnya spek mata ni dia tak masuk ke Malaysia secara official. Ini adalah box dia plus dia punya power bank ya. Kita akan charge menggunakan box ni juga. Semalam saya pakai daripada 3.5 sampai pukul 6.5. Balance ada 39%. Tahan bateri ni. Saya drive, saya ada ambil gambar-gambar dan video sikit lah waktu driving tu. Spek ni saya letak balik dalam ni untuk charge lah. Untuk saya sampai ke rumah ambil masa sejam. Bila saya sampai dekat rumah dalam 40 minit macam tu, saya tengok bateri ni dah 100%. Charge dalam dia punya power bank ni sangat laju. Dia ada warna hijau ni, bateri dah full lah. Kalau nak bawa keluar dia ada cara tau. Jangan rentak macam tu. Ingat kita tak ada repair dekat Malaysia ni kita kena pergi luar negara apa-apa hal. So hati-hati pakai dua jari, tarik slow. Inilah dia spek dia. Belah sensor, sebelah lagi kamera. Bila kita buka dia akan ada bunyi. Dia akan detect kita pakai dan dia akan keluarkan bunyi juga. Speaker ni boleh connect dengan apa saja yang anda connect di phone anda. Dia punya speaker tu sedap sangat tau. Sounds tu masuk betul-betul je kat telinga kita. Di bahagian tepi ni anda boleh control anda punya volume. Anda slide dia ada sensor kat sini. Nak play apa-apa just tekan macam ni, tap. Kalau anda nak tangkap gambar untuk ambil video, tekan je button ni kat sini. Anda boleh bagi arahan dekat dia. Hey Meta, dia akan keluar bunyi kat sini. Hey Meta, take a photo. Flash tu memang Ray-Ban sengaja buat. Dia tak nak orang punya privacy terganggu. Itu menandakan satu smart move dilakukan oleh Ray-Ban. Try tutup flash ni. Dia takkan bagi anda ambil gambar. Dia suruh anda buka ni sebab dia letak sensor dekat flash tu. Tak boleh juga nak menipu. Ray-Ban buat macam ni sebab dia boleh luaskan lagi market dia. Boleh melepasi ke semua negara. For me, they done a very well good job. Hey Meta, start recording. So sekarang ni, dia tengah record lah ni. Okay, so nampak flash kat situ. Dia tengah record lah ni. Untuk next video, saya nak buat POV kan menggunakan Meta ni. Cuba komen, tunjukkan sokongan anda.